tolong kawan-kawan naik kereta. Itu nikmat tu kalau kita berapa banyak. Tapi banyak lagi nikmat tuan-tuan. Nyawa ni pun ada kisah zaman Nabi Musa kan. Satu orang tu dia kata, ya Nabi Musa, nak ke mana? Nak ke Bukit Tursina kan, nak pergi beribadat pada Allah. Cuba tanya dekat Allah, aku ni dah 500 tahun ibadat ni, surga yang mana Allah nak letakkan aku kan. Bila Nabi Musa turun, maka Nabi Musa pun serba nak cakap dengan dia. Allah kata dia diletakkan dalam neraka. Dia kata, aku yang ibadat 500 tahun ni pun dalam neraka. Macam mana adik aku kat rumah yang tak ibadat ni? Dia risau je, terus tukar status. Tadi dia tanya untuk wakil diri dia seorang kan. Dia rasa macam 500 tahun ni tak harap-harap syurga lah, dapat syurga paling bawah pun okey. Rupa Allah kata neraka tempat dia. Tapi bila dia fikir risau je, kalau aku yang ibadat ni 500 tahun ni, macam mana adik aku yang tak ibadat langsung?